Alhamdulillah hari ni tuan-puan 19 Januari 2026 harga emas tertinggi dalam sejarah iaitu RM661 segram. Jadi hari ni saya ke branch Public Gold untuk urusan jual emas lama bagi penyimpan emas saya. Ada barang kemas lama. Untuk pengetahuan tuan-puan, Public Gold beli semua jenis emas, apa saja brand dengan harga yang jauh lebih tinggi berbanding yang ditawarkan dekat pasaran. Hari ni 1 gram Public Gold beli balik emas 916 dengan harga RM542 segram. Dan untuk emas 9999 non PG yang lain daripada Public Gold beli balik dengan harga RM591. Dan kalau emas yang jenama Public Gold, dah tentulah Public Gold beli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tuan-puan yang ada emas yang lama, barang kemas yang dah tak guna, yang dah patah, kemik, putus, tuan-puan boleh ambil peluang ketika harga emas berada di paras yang tertinggi hari ni untuk nak jual emas ni di mana-mana branch Public Gold, dengan syarat tuan-puan mesti dah ada akaun. Daftar dulu akaun dengan dealer-dealer yang terlatih supaya tuan-puan dapat guidance yang betul, lebih mudah untuk urusan jual emas tu di Public Gold. Okay, tuan-puan, ini adalah branch Public Gold di Batu Berendam, Melaka. Okay, tuan-puan yang nak jual emas boleh walk in sahaja ke mana-mana branch Public Gold yang terdekat. Cuma tuan-puan kena pastikan dah ada akaun. Aku daftar lah. Bila dah ada akaun, barulah mudah urusan transaksi kita nak jual emas dekat Public Gold. Okay, kemudian terus naik dekat tingkat atas. Okay, kita akan ada beberapa security door lah. Kemudian tuan-puan nanti sampai-sampai dekat sini boleh terus scan QR code menggunakan apps Public Gold. Sebab tu saya kata tadi kena daftar dulu akaun, kemudian kita tunggu kita punya nombor dipanggil dan tuan-puan boleh bagi emas yang tuan-puan nak jual tu. Staff akan buat test ketulinan dan bagi harga lah. Kalau kita setuju, kita boleh terus jual dan kemudian duit akan terus masuk ke akaun kita. Okey, Alhamdulillah selesai urusan jual emas, barang kemas lama kepada Public Gold, dan duit akan masuk dalam masa 3 hingga 4 jam daripada sekarang. Dan, total 2 gelang dengan 2 rantai tadi, berat dia adalah 42.2 gram emas. Public Gold beli balik hari ni dengan harga RM542 segram. Jadi total dapat RM22,872. Alhamdulillah.